Apa dark side yang kau rasa? Okay, tengah jam je. Apa dark side yang kau rasa bila kau buat skrip? Maksudnya kau berada dalam industri pembuatan skrip. Selain daripada kena sailang. Mungkin payment lah. Mungkin payment aku lebih, dia bayar kurang. Lebih kurang macam tu lah. Oh, Aku rasa lah. payment hilang di tengah jalan lah. Payment tengah jalan satu. Lepas tu ditipu satu. Mungkin lah. Mungkin lah. Mungkin Dia ditipu side lah. side lah. Mungkin lah. Macam proposal kita lulus 2, dia panggil 1 je. Okay. Contoh lah, contoh. Contoh lah, okay. Selain tu? Selain tu, itu je lah. Tu je lah. Ada lagi tapi tak ingat. Okay. Mungkin buat payment lah. Aku rasa yang hotel-hotel mungkin semua buat payment lah. Aku rasa. Okay. Sebab yang ponis baru ni biasalah hantar dekat production kan. Tak nak lah cerita ni. Tiba-tiba cerita keluar. Alright. Kau tak angin ke?